Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat, para pendengar rancangan Lembaga Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah sekalian. Masih lagi pada muka surat 272 Tafsir Ibn Katsir jilid yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Dan sungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, iaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepadanya, maka sungguhnya dia bersyukur untuk diri sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam ayat ke-12 ni kita dapat lihat Allah menerangkan kepada kita indirectly, secara tak langsung, tentang rosaknya keyakinan golongan musyrikin, bahawa musyrikin merupakan golongan yang zalim, sesat. Dan contoh yang telah saya kemukakan dari tafsir Nabulusi yang lalu, bagaimana seorang melalui jalan yang gelap, yang sukar, bagaimana dimaksudkan dengan dhalalim mubin itu tidak mengikut kompas yang betul, jalan yang terang benderang dia tak mau ikut, dia mengikuti jalan yang mendedahkannya kepada bahaya. Jadi Allah kemudian menuturkan keterangan yang menunjukkan kesesatan dan kezaliman mereka ni berdasarkan kepada hikmah dan ilmu yang dapat memandu seseorang manusia, membimbingnya kepada perbuatan mengikrarkan keesaan Allah SWT. Walaupun manusia ini bukannya seorang Nabi. Berarti dengan ilmu yang diamalkan, Luqmanul Hakim ni telah pun dinobatkan sebagai seorang yang menegaskan tauhid, mentaati perintah Allah, komitmen yang begitu tinggi yang ditunjukkan dengan akhlak yang mulia, pengorbanan, kesungguhan beliau ini sehingga melayakkannya menjadi seorang yang mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Jadi ini juga satu isyarat seperti dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari dalam tafsirnya Nazmud Durar, bahawa ini ada satu penegasan daripada Allah SWT untuk mengikuti Nabi SAW. Walaupun dalam perkara yang kadang-kadang tak boleh kita nak, orang kata pada zaman sekarang tak boleh nak brain, tak boleh nak faham perkara itu, tapi di atas prinsip ketaatan ta'abudi, ketaatan yang bersifat mutlak, ketundukan yang mutlak ini dalam perkara yang bersifat akidah, menyebabkan hati itu menjadi tenang bahawa segalanya ketentuan Allah SWT. Jadi Allah telah sebenar-benarnya memberi hikmah kepada lelaki yang namanya Luqman ini, iaitu telah kita lihat antara makna hikmah ni adalah taufik, mana keserasian di antara ilmu yang diperolehi, fahaman yang ada, beramal dengan cara yang betul. Jadi beramal dengan cara yang tepat. Jadi bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat, atas segala kurniaannya, mencintai dan membawakan kebaikan itu kepada manusia, seperti kata Imam Fakhruddin Razi dalam tafsirnya Tafsir Kabir. Peranannya adalah di sudut ikmal dan juga takmil, maknanya menyempurnakan diri dengan perintah Allah, mentaatinya untuk peringkat diri sendiri, dan kemudian menjadi pemandu, penunjuk arah kepada orang keliling, dimulakan dengan keluarga sendiri dan juga orang lain untuk mengikuti jalan kebenaran yang telah pun dipelajari mengikut taklif yang Allah berikan. Jadi menunjukkan bahawa Allah SWT memberi petunjuk dan bimbingan kepada Luqman ini untuk mendapat satu pengetahuan, kefahaman dan makrifat yang luar biasa, walaupun beliau bukannya seorang Nabi. Jadi barang siapa yang bersyukur kepada perintah Allah, bersyukur di atas anugerah Allah, apa yang dia berikan, maka berarti dia telah menunaikan segala kewajipan yang ditetapkan olehnya. Dan itu adalah asas kunci kepada hikmah sebenarnya, bila seseorang itu bersyukur di atas pemberian yang Allah berikan. Jadi siapa yang mengingkari nikmat Allah itu dan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dan kita akan lihat selepas ni bagaimana sifat derhaka kepada ibu bapa, melakukan maksiat dan berbagai lagi akhlak yang ditonjolkan, itu adalah perkara yang berlawanan dengan hikmah yang Allah berikan dan Allah tunjukkan seorang manusia itu. Jadi dapat kita perhatikan dalam ayat-ayat ini bahawa pemberian hikmah itu adalah hak mutlak yang Allah kurniakan kepada seseorang. Seperti contohnya yang telah kita lihat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, bahawasanya Nabi SAW bermimpi melihat baginda sedang minum susu dan bakinya diberikan kepada Umar, dan Umar minumnya. Maka tanya para sahabat, apakah takwil mimpi itu wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, ini merupakan hikmah ataupun ilmu yang Allah berikan kepada manusia yang namanya Umar Khattab radhiyallahu an. Ada perkara-perkara yang disebut sebagai muwafaqat Umar kepada Al-Quran, kata-kata Sayyidina Umar yang telah pun ditanyakan kepada Rasulullah ataupun diminta kepada Rasulullah penjelasan tentangnya, dan terbukti turunnya Quran menepati apa yang dikehendaki, apa yang dicadangkan oleh Umar
Umar Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar ni berkata ada 3 kali, tapi sebenarnya kata Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan perkara ini lebih daripada 20 tempat sebenarnya. Kelebihan Sayyidina Umar ni bahawa permintaannya kepada Rasulullah itu menepati apa yang ada di sisi Allah sebelum lagi diwahyukan. Makna selari dengan apa yang dikatakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya kalau engkau melihat Umar, engkau tahu memanglah dia dilahirkan untuk Islam. Dan Nabi pun telah menyatakan di antara umat ini ada yang muhdath, ada orang yang mendapat ilham, mulham. Seorang daripadanya disebut Nabi SAW adalah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Tahu tak tuan-tuan? Dan Umar ni tawadhu'. Dia pernah berkata dalam satu hadis yang Bukhari bahawa Sayyidina Umar berkata, "Wafaqtu Rabbi fi thalathin." Aku ni telah muafakat dengan Tuhanku bahawa aku apa yang ada di sisi Allah sebelum lagi diwahyukan. Makna selari dengan apa yang dikatakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya kalau engkau melihat Umar, engkau tahu memanglah dia dilahirkan untuk Islam. Dan Nabi pun telah menyatakan di antara umat ini ada yang muhdath, ada orang yang mendapat ilham, mulham. Seorang daripadanya disebut Nabi SAW adalah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Tahu tak tuan-tuan? Dan Umar ni tawadhu'. Dia pernah berkata dalam satu hadis yang Bukhari bahawa Sayyidina Umar berkata, "Wafaqtu Rabbi fi thalathin." Aku ni telah muafakat dengan Tuhanku bahawa aku punya pandangan menepati apa yang Allah Taala wahyukan sebelum wahyu itu sampai diturunkan kepada Nabi dalam 3 keadaan, 3 perkara. Tapi ini kata-kata tawadhu' seorang sahabat Nabi yang mulia. Sebenarnya bukan 3 kali, lebih 20 kali kata-kata Sayyidina Umar ini menepati apa yang Allah turunkan. Yang pertamanya Sayyidina Umar bangga mengatakan bahawa saya pernah mencadangkan kepada Rasulullah supaya Rasulullah sembahyang berada di kawasan Makam Ibrahim. Makam Ibrahim ni kalau kita baca buku ni tulis oleh Syekh Abu Anas Al-Madani atau Dr. Al-Basit dalam buku beliau bertajuk Mekah Kelebihan dan Sejarah. Sebenarnya telah berlaku beberapa kali perubahan tempat lokasi Makam Ibrahim itu, meraihkan keadaan tawaf dan sebagainya. Tuan-tuan boleh dapatkan buku bertajuk Mekah Kelebihan dan Sejarah, Madinah Kelebihan dan Sejarah. Kalau kita nak pergi menunaikan umrah, nak menunaikan haji, kena baca 2 buku ni. Alhamdulillah boleh dapati daripada Hakim Shop. Bahawasanya Sayyidina Umar mencadangkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau Rasul sembahyang dekat Makam Ibrahim ini, maka Allah turunkan ayat, "Wattakhizu bi maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah Makam Ibrahim itu tempat untuk engkau salat, wahai Muhammad SAW. Yang kedua kata Sayyidina Umar, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, law amarta nisa'aka an yahtajibna fa innahu yukallimuhunna al-barru wal fajir. Wahai Rasulullah, boleh tak Ummul Mukminin ni, sisi Nabi ni, anak-anak perempuan Nabi ni, mereka memakai pakaian tertentu, ada dress code yang tertentu, yahtajibna, hijab. Kerana yang jumpa mereka ni bukan saja orang baik, ada juga orang jahat. Al-barru wal fajir, ada yang baik, ada yang fajir, yang jahat. Maka Allah turunkan ayat hijab. Nanti ada peluang kita bincang tuan-tuan berkenaan dengan hijab wanita muslimah ini dalam beberapa ayat daripada Quran. Begitu juga Rasulullah SAW telah pun menjadi tidak senang dengan para isinya, dan pernah kita bincang dengan surat Tahrim beberapa tahun lalu. Maka Sayyidina Umar bila melihat Rasulullah SAW nak mentalakkan isinya kerana perbuatan mereka dalam kes itu melibatkan seolah-olah seperti tidak puas hati mereka kepada Nabi, maka Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau Rasulullah melihat mereka ni tidak sesuai, ceraikan saja. Ramai akan berkahwin dengan Nabi ini, ada yang merupakan janda, ada yang merupakan anak dara. Lalu Allah turunkan ayat menepati apa yang Sayyidina Umar katakan itu. Asarabuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Kalaulah Muhammad SAW menceraikan mereka itu, maka Allah boleh menggantikan untuknya para isteri yang baru, sama ada orang yang telah berkahwin ataupun masih lagi anak dara. Sama seperti yang Sayyidina Umar katakan kepada Rasulullah SAW. Ini bukanlah menunjukkan kepada kita bahawa Allah mengikuti cadangan Umar, bukan. Tapi nak menggambarkan hati Sayyidina Umar yang fitrahnya bersih ini, seperti contoh yang dikemukakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia seumpama transmitter radio yang ready untuk terima broadcast ataupun gelombang yang tepat, maka dia akan dapat ilham daripada Allah SWT. Sebagaimana juga yang berlaku kepada ibu Nabi Musa yang telah pun kita bincangkan, bila Allah Ta'ala mengilhamkan kepada wanita ini supaya an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi bil yami wa la takhafi wa la tahzani. Kalau sampai waktunya nanti, wahai ibu Musa, kamu rasa takut bahawa anak ini akan ditangkap, dibunuh seperti anak-anak lelaki yang lahir pada tahun ini, maka masukkan dia dalam bakul dan hanyutkan dia dalam sungai. Jangan kamu rasa takut, jangan kamu rasa sedih, kerana kami akan pulangkan anak ini kepadamu. Jadi menunjukkan kepada kita bahawasanya hikmah ini adalah satu perkara, satu kelebihan yang boleh Allah berikan kepada sesiapa yang dikehendaki olehnya. Banyak lagi perkara yang disebutkan dalam muwafaqat Umar ini. Contohnya dalam kata-kata Sayyidina Umar kepada Rasulullah SAW, supaya jangan pergi sembahyang untuk kaum munafikun, wahai Rasulullah. Jangan pergi sembahyang untuk mereka, sebab mereka tu munafik. Maka Allah SWT menurunkan ayat, wala tusalli alaihim ma ta'abada wala taqum ala qabri. Jangan kau sembahyangkan jenazah mereka, wahai Muhammad, jangan kau berdiri di sisi kubur ni. Ini juga telah kita bincangkan dalam tafsir di Hakim ini menerusi surat Taubah beberapa tahun yang lalu. Jadi menunjukkan kepada kita seperti disebut oleh Imam Mutawalli Sya'rawi yang tafsirnya, bahawa perkara yang namanya hikmah ini adalah satu kelebihan yang Allah berikan kepada manusia. Sekiranya dia mempunyai muwasafat, isti'dadat, kelayakan, keahlian, maka Allah akan berikan kepada
kepadanya. Seterusnya dalam ayat ini bila Allah menyatakan anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkur nafsi, maka perkataan yang digunakan sini, hikmah itu sendiri berdiri di atas sifat syukur kepada Allah SWT. Dalam konteks ini bila Allah nyatakan bersyukurlah kepada Allah, walaupun dari sudut redaksinya kita dapat lihat kami katakan kepadanya, makna akhirnya adalah kami anugerahkan kepadanya syukur, bahawa hikmah, kandungan dan perkara yang berkaitan dengannya adalah syukur kepada Allah, seperti kata Syed Qutb dalam Fi Zilalil Quran, bahawa hikmah ni adalah syukur, kerana dengan bersyukur seperti yang dikemukakan dalam ayat ini, seorang itu dapat mengenal Allah, mengenal anugerahnya. Dengan mengenal Allah, seorang akan kagum dan patuh pada perintahnya. Dengan mengenal dan mengetahui fungsi anugerahnya itu, seorang akan memiliki pengetahuan yang benar, lalu atas dorongan kesyukuran itu akan melakukan amal yang sesuai dengan pengetahuannya. Maka itulah kaitan syukur dengan hikmah ni tadi. Kata Imam Fakhruddin Razi yang tafsirnya, bila kita perhatikan ayat yang disebut oleh Allah SWT dalam ayat yang ke-12 ini, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Perhatikan perkataan digunakan syukur itu bersifat fi'il mudhari, kufur itu merujuk pada fi'il madhi, wa man yashkur, kemudian wa man kafara. Jadi kata Imam Biqai, kesan daripada penggunaan bentuk mudhari ini, bahawa siapa yang datang kepada Allah pada bila-bila masa sekalipun, Allah menyambutnya dengan anugerahnya dan tercurah kepadanya sepanjang amal yang dilakukan. Ataupun di sudut lain, kesyukuran itu hendaklah ditampilkan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu. Bersyukur nikmat dapat pergi kerja, bersyukur nikmat balik kerja, bersyukur kat rumah ada isteri menunggu, bersyukur ada makanan untuk dinikmati, bersyukur dapatlah pergi ke masjid berjemaah, bersyukur dapat bangun awal bertahajud 2-4 rakaat sebagainya, bersyukur kerana masih lagi ada kenderaan untuk bergerak ke sana kemari. Maknanya syukur ni merujuk kepada satu aktiviti yang ada kesinambungannya setiap waktu. Sebaliknya, bila Allah menyebut perkataan kafara di sini dalam penggunaan bentuk kata kerja masa lampau fi'il madhi, dia mengisyaratkan bahawa perbuatan ini jika terjadi walaupun sekali, akibatnya sangat parah. Allah tidak akan menghiraukan seseorang itu. Demikian juga mungkin dalam pengertian yang lain, di sudut yang lain, mudhari ini dalam erti kata perbuatan bersyukur itu disebut dengan mudhari yang bersifat tajaddud, bahawa ada kesinambungannya, sentiasa berlaku setiap waktu. Sedangkan mudarat yang berlaku kerana kekufuran tetap akan terjadi walaupun sekali. Maknanya nikmat yang Allah kurniakan akan berterusan dengan sebab amalan bersyukur yang ada pada seseorang yang sifatnya ada kesinambungan. Sedangkan mudarat kekufuran telah terjadi walaupun bagus sekali dia melakukannya. Atau boleh jadi juga, kata Imam Fakhruddin Razi yang tafsirnya, boleh jadi juga maksud penggunaan yashkur ni merujuk pada fi'il mudhari dan kufur ni merujuk pada kafara fi'il madhi. Ia memberi satu kesan bahawa kekufuran ataupun ketidaksyukuran itu kalau dahulu pernah timbul dalam diri seseorang, hendaknya untuk masa kini dan akan datang dia perlu dihindari dan perlu kita gantikan dia dengan sifat kesyukuran. Kerana dalam pesan Nabi berkenaan dengan orang melakukan dosa, contohnya wa atbi as-sayyi'atil hasanat tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Maknanya pesan Nabi SAW, bila berlaku satu kekufuran, satu kemaksiatan, maka hendaklah digantikan dengan sifat hasanat yang berkekalan berterusan. Jadi maknanya mungkin dalam konteks itu bahawa satu kekufuran bila telah berlaku, maka hendaklah dibalas, hendaklah dilakukan satu perbuatan yang menunjukkan syukur itu berterusan. Mudah-mudahan Allah akan menghapuskan kejahatan yang pernah dilakukan. Dan di hujung ayat ni Allah menyebut perkataan Ghaniyun Hamid. Apa beza di antara perkataan syukur dengan hamd? Tuan-tuan ni, syukur kita sebut syukurlah kepada Allah. Hamd, alhamdulillah, juga bersyukur pada Allah. Apa bezanya? Dan kenapa di hujung ni Allah menyebut perkataan Ghaniyun Hamid? Nanti saya akan jelaskan kepada tuan-tuan bagaimana kayanya penggunaan bahasa Arab mengandungi makna-makna yang berbagai. Perkataan Ghani ni datang daripada root word dia Ghain, Nun dengan Ya yang merujuk kepada makna yang cukup menarik. Nanti saya akan terangkan kepada tuan-tuan bagaimana seorang perempuan yang tidak berkahwin pun dipanggil sebagai Ghaniyah. Ada kaitan juga dengan Mughanniyah dalam konteks penceritaan yang dibawakan itu Nadhr bin Harith yang membawa perempuan penyanyi-penyanyi untuk merosakkan objektif atau merosakkan apa yang berlaku pada orang Arab pada masa itu yang ingin mendengar Al-Quran. Ada kaitan di sini dengan perkataan Ghani. InsyaAllah akan saya uraikan dan kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.